Okay, tumpang lalu lah. KKP tumpang lalu. Peace. Ya. Mau pakai stocking tebal? Iya. Nggak sangat kan? Iya. Ujung. Alamak. Semalam hujan, air mengalir lah. So tempat laluan air depan tu je dia punya track dia. Okay, ni trail 1 ke kiri. Tadi trail 2 yang air dalam tu. So pasal ikut trail 1 mau tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 17 Januari 2026, trip pembukaan, opening untuk tahun ini. Hari ini kami di Nuluh Lapai. Saya, wife dan Hidayat. Kami bertiga je. Hari ini macam biasa lah, yang setia ni. Okay, so untuk cuba kaki bukit Nuluh Lapai. Dekat je dengan rumah, tak jauh pun. Semalam hujan lebat, tadi nak ikut trail 2 tak dapat. Air ada anak sungai lah. So kami pilih trail 1 lah. Okay. Sungai ke bawah tu. Wah, sungai ke bawah tu. Oh, ada sungai. Sound of nature. Sound of nature. Saya tak faham kenapa orang masuk hutan masih nak dengar muzik. Kalau nak dengar muzik, boleh duduk kat bilik. Boleh tahan juga track dia. Track cantik lah. Memang track hutan. Pacak juga boleh tahan walaupun bukit. Berapa minggu dah stop. Semput. Tak jauh ni. Tukar bateri jap. Tak jauh. Ya. Yeah. Kan. Sekarang kami dalam dilema. Sampai kat sini ni yang kami jumpa. Tak tahulah, saya assume atas sana puncak. Sebab biasa yang orang up video nampak view belah sana kan. Cuba cari laluan.
Nampak macam ada pondok, tandas ke apa tu, macam ada track. Kita ikut sini. Petronas. Tadi kami dari sini. Ni sini. Pusing. Ni atas ni. Tu mem. Tu tadi nampak macam tak tahu tanda siapa tu yang kami nampak dari bawah ni. Itulah benchmarknya, insya-Allah. Target sana. So dia kepada pihak KKIP, jangan charge kami ya. Kami just hikers. Kami masuk sini untuk hiking saja, tak ada niat lain. Hiking je. Untuk aktiviti rekreasi bersama family. Okay, tumpang lalu lah. KKIP tumpang lalu. Peace. Okay, ni jumpa trek. Alhamdulillah. Allahu Akbar, syukur. Oh, sana. Alhamdulillah sampai. Sudah sampai. Jalan pun dah tutup. Welcome, welcome. Macam taman atas ni. Okey. Cantik tempatnya tapi itulah macam dah lama juga stranded. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kami dah tiba masa kami nak balik. So Bukit Nulu Lapai unlock. Okay, time to go home. Kami tak nampak laluan lain. Kami tak nak ikut trek yang sama. Nak ikut trek lain, tapi nampak depan tu macam ada satu trek. Cuma banyak dah tutup lah. Betul lah abang yang kat bawah motor tadi semak lah. Kawasan ni banyak bunga kebangsaan. Banyak bunga kebangsaan. Sebab jalan tutup lah. Pokok semua tombang.
kalau kena hospital tu tak bawa pisau, parang. Kalau dia boleh clear. Tak pijak pun tak berani. Bahaya ni sekarang, orang yang paras mata. Kamu je dituang. Balik kalau ayah semua ikut boleh kok. Kita nampak jalan raya. Jalan raya nampak. Tak jauh. Tu kampung Sempang masuk kampung Lapasan. Wow. Selamat. Tadi lepas habis trek jumpa kawasan terbuka macam ni, lepas tu trek dah hilang lah. So kami tak ada pilihan lain melainkan ikut sini. Tadi kami dari sana tu